Silakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya mula dengan ungkapan salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan Johor ke depan kita undi harapan. Yang di-Pertua, kita membincangkan satu rang undang-undang yang begitu penting untuk melindungi insan yang paling terdedah kepada jenayah yang paling terkeji. Seperti kesalahan-kesalahan zina, sumbang maharam dan kesalahan-kesalahan seksual. Saya ucapkan tahniah kepada Timbalan Menteri, kepada Menteri, kepada Kerajaan Perpaduan Kerajaan Malaysia Madani kerana menggubal undang-undang ini yang bertujuan membawa kembali ke Malaysia mana-mana individu yang ditafsirkan sebagai pemastautin tetap ataupun mempunyai pemastautinan lazimnya di Malaysia sekiranya melakukan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Syabas, tahniah. Tapi saya mempunyai beberapa rumutan. Undang-undang ini kita ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berada di luar negara. Bagaimana dengan individu-individu yang melakukan kesalahan-kesalahan di Malaysia? Dewasa ini di Malaysia banyak sangat kes-kes yang melibatkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kesalahan-kesalahan ini semakin hari semakin meningkat. Dan saya melihatkan kerajaan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk kita mengurangkan kesalahan-kesalahan ini. Di negara Malaysia, banyak sangat negeri-negeri di mana catatan kesalahan seksual yang begitu banyak terhadap kanak-kanak. Saya beri contoh supaya saya tidak dituduh melanggar peraturan mana-mana peraturan dalam buku peraturan. Satu laporan daripada Straits Times dengan izin Yang di-Pertua. Kelantan among states with the highest sexual crimes, says Bukit Aman CID Director. Saya ada di sini. Memetik Bukit Aman Criminal Investigation Department Director Datuk Seri Abdul Jalil Hassan mengatakan bahawa, dengan izin, 80% of sexual crimes reported in Kelantan involve children. He said after launching Kelantan Police Children Interview Center. Memalukan. Sungguh memalukan. Dengan izin. Satu lagi laporan dengan izin. Free Malaysia Today. Saya ada bukti di sini supaya tidak dituduh melanggar mana-mana peraturan. Saya baca. Kelantan and sexual crimes against children. No solution in sight. My God. Kelantan. Dan Jelutong, boleh sedikit? saya belum habis lagi. Boleh bagi sikit? Saya akan bagi. Dulu. Bagi bahasa putih sikit. Saya akan bagi. Sabar. Dan ia juga ada juga berita kecil. Past 36-year rule has failed to address a sexual crimes crisis in the state and children remain at risk without accountability. Sungguh memalukan. Saya di sini ingin tanya Timbalan Menteri Kerajaan. Kenapa di Kelantan begitu banyak sangat kes-kes seksual terhadap kanak-kanak? Ya, kita nak ambil tindakan terhadap orang-orang di luar negara, terhadap pemastautin tetap Malaysia dan orang yang ditafsirkan pemastautinan lazimnya di Malaysia. Tapi bagaimana pula dengan individu-individu di Kelantan yang melakukan jenayah-jenayah seksual terhadap kanak-kanak kita? Apa tindakan? Dan berita-berita ini diterbitkan, mujurlah ia bukannya diterbitkan oleh The Rocket. Dia orang tak percaya. Tapi ini diterbitkan oleh The Straits Times. Diterbitkan oleh Kelantan, diterbitkan oleh FMT, Free Malaysia Today. So saya ingin tanya, kenapa kita tidak menambahkan anggota-anggota polis di sana? Menambahkan lagi anggota-anggota dalam
cawangan seksual jenayah kanak-kanak untuk mengambil tindakan? Apa penjelasan kerajaan? Kita nak mengambil tindakan terhadap orang di luar negara. Bagaimana pula dengan pesalah-pesalah seksual di negara kita, terutamanya di Kelantan? So saya mohon menuntut penjelasan. Timbalan Speaker, Menteri kena jawab. Jangan angguk kepala timbalan Menteri dan Menteri-Menteri. Kerajaan Madani perlu melindungi kanak-kanak kita. Jadi jawapan saya sebagai backbencher, 11 hari bulan Julai semua di Johor. Johor ke depan, kita undi harapan kalau tak mau perkara ini berlaku di Johor. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terima kasih timbalan Speaker. Saya mohon menyokong. Tadi kata nak bagi laluan, mana pada... Bagi laluan, tak ada masa tak ada. lagi. Cakap sembang je. Sembang sikit laluan. Bang aja besar. Ya, Boleh Speaker, dia janji nak bagi laluan tadi. Ya. Tak menepati janji tak baik Jelutong. Dia tak berani bagi laluan. Yang berhormat, Ini Jelutong sudah menghina Yang PTRM ni. Yang berhormat, duduk Yang Berhormat.